1 minit hari ni. Okey, hari ni saya nak kongsi punca bila kita brake, rasa brake tu, brake pad kita bergerak, klekek ataupun bila kita lalu jalan tak rata, dia keluar ada bunyi macam bunyi zing, keting. Okey. Untuk kes macam ni, biasanya orang akan kata brake caliper pin ni. Okey, kalau anda tengok brake caliper pin dia ni cantik, fit lagi. Okey, sebenarnya ada satu part lagi yang selalu orang tertinggal. Apa dia? Jom saya tunjuk. Sebenarnya dekat brake kita ni ada brake clip namanya ni. Brake clip ni tugas dia untuk pastikan kita punya brake ni berada dalam kedudukan dia, nampak? So kalau dia dah bergerak, maksudnya dia boleh keluar bunyi. Bunyi macam ni lah. Keting. Bila jalur dia tak rata, satu. Bila kita tekan brake pun dia akan bergerak juga. Nak tak percaya, tengok. Saya cabut brake pad ni. Tengok apa jadi kat dia ni. Nampak? Cabut macam tu je. Ini yang lama. Sebenarnya dia ada jual yang baru. Ni yang baru. Okey, yang baru ni tengok saya masukkan. Okey, kita masukkan. Nampak? Bila kita masuk dia fit. Nampak? Tak bergerak pun. Bila kita masuk dia fit. Sama juga bila kita masuk dia punya brake, nampak? Dia fit, tak bergerak. Dia fit. So, kalau kereta anda ada bunyi, bila waktu brake dan lalu jalan tak rata ada bunyi keting. Inilah antara punca dia. So, kalau siapa ada masalah kereta tak settle, boleh bawa datang ke Fizi Motorsport Sunway Ipoh. Sampai hari ini settle.